Kalau korang bercadang nak tengok Spider-Man Brand New Day, aku ada satu nasihat. Jangan tonton semula Spider-Man No Way Home sebelum masuk pawagam. Bukan sebab Brand New Day tak bagus, tapi kerana kedua-dua filem ini mempunyai arah pencertaan yang sangat berbeza. Aku rasa kekuatan terbesar No Way Home ialah level of threat. Setiap kali penjahat muncul, kita betul-betul rasa cemas sebab tak tahu apa yang akan berlaku seterusnya atau bagaimana Spider-Man nak mengatasi situasi tersebut. Sebaliknya dalam Brand New Day, aku rasa elemen tu agak kurang. Filem ini lebih memfokus kepada drama emosi dan perkembangan karakter Peter Parker disebabkan tahap ancaman yang tidak begitu tinggi. Kebanyakan konflik terasa lebih mudah dijangka dan elemen suspense tidak memberikan impak yang sama. Walaupun begitu, aku rasa perkembangan karakter Peter Parker merupakan kekuatan terbesar dalam filem ini. Kalau korang lebih suka melihat perjalanan Peter menjadi Spider-Man yang lebih matang, filem ini masih berbaloi untuk ditonton. Rating aku 7/10. Ini hanyalah pandangan peribadi. Kalau korang macam mana? Korang rasa lebih suka Spider-Man yang ada level of threat yang tinggi macam No Way Home, atau yang Spider-Man yang lebih memfokuskan kepada perkembangan karakter seperti The Brand New Day?